Gimik pelancaran Hari Sukan Negara 2025 yang bertemakan Sukan di Hati, Minda Sejahtera dan Hari Kesihatan Mental dengan temanya akses dengan penghormatan kesihatan mental dalam krisis dan bencana yang telah disediakan oleh unit co-curriculum Seri Abim, diikuti dengan perasmian oleh Ketua Pegawai Eksekutif Ustaz Nazil Saifuddin bin Abdul Rahim. Anda semua sudah bersedia? Alright, ayo kita mulakan persembahan khas dari murid-murid Seri Abim. Dipersilakan. Baiklah, kalau kita lihat di sini, wow! Wow! Sekali lagi Ustaz Zul. Wow! Dengan pantasnya jaringan bola masuk ke dalam jaringnya. Seterusnya, mari kita lihat wakil bola jaring akan memberikan bola dari C kepada siapa? Mari kita lihat. Okey, semua bertenang, duduk. Kalau awak tak duduk, bola tak bergerak. Okey, teruskan. Okey, cantik. Wow, steady. Wow, tak apa, cobaan pertama. Teruskan, tenang. Wow, dengan begitu mudah Cikgu Hawariah menjaringkan bola. Okey, seterusnya larian. Are you ready? Ke barisan. Sedia. Okey, kelihatan sedang berlari. Penyerahan button. Wah, terjatuh di situ. Wow, tamat. Seterusnya, kita akan minta peserta taekwondo kita untuk membuat persembahan. Wow, tenang, memang excited. Duduk semua. Bertenang. Saya pun bersemangat bila tengok taekwondo ni. Wow, black belt Tenang, duduk semua, tenang. Kalau awak tak duduk, kawan tak nampak. Alright. Ready? Teruskan. Berikan tumpuan kepada atlet-atlet taekwondo kita. Okey, berikan tumpukan yang murah kepada atlet taekwondo kita. Seterusnya, mari kita berikan tumpuan kepada acara pingpong. Excited tak? Pingpong berada di atas pentas. Mari kita tengok siapakah atlet pingpong kita. Wow. Pilih tempat yang berkenan. Risau pula saya ni. Okey, duduk semua. Alright. Yang ni kita kira serve sekali ke dua kali ni? Sekali. Okey. Alright. Okey, diam semua.
Fokus kepada pemain pingpong kita. Wow. Okey. Sekali lagi lah, sekali lagi. Alright, go. Wow. Tangkas sekali. Berikan tepukan yang gemuruh untuk atlet pingpong kita. Wow. Ustaz Zakir ni memang tak memberi peluang ya. Okey, wow. Gaya ada. Alright. Terkena net. Oh, nampaknya saya terpaksa sambut guna kaki sebab saya tak ada pad pingpong tu. Okey, terima kasih kepada atlet-atlet kita. Dan kita masih ada lagi satu kejutan untuk semua. Takkan cikgu lelaki je main pingpong kan? Kita bawakan atlet guru perempuan untuk berada di atas pentas. Come on, Teacher Asmiha dan juga Teacher Akila. Berikan tepukan. Semangat sikit. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. Wah, nampak Teacher Asmiha dah test. Okey tadi. Ada tu energi ke ni? Baru balik honeymoon kan dua-dua. Alright. Okey, diam semua. Sabar Teacher Akila. Okey, fokus kepada atlet-atlet pingpong guru perempuan. Persilakan. Wow. Satu kali lagi. Okey, Cikgu Asmiha serve. Wow. Terlepas. Okey. Alright. Mantap. Oh, terkena net di situ. Dan yang terakhir. Okey. Okey. Berikan tepukan yang gemuruh kepada Teacher Akila dan juga Teacher Asmiha.